Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan review rumah ni. Rumah yang amat bersejarah untuk kami, keluarga. Rumah arwah atuk dan nenek. Tempat kami balik kampung setiap kali ada masa cuti dan masa perayaan lah, kita akan balik rumah ni dan meninggalkan banyak nostalgia kepada kami semua sewaktu kecil dahulu. Dan sekarang rumah ni dah diduduki oleh adik saya lah, dan bukan lagi menjadi tempat kunjungan seperti mana dahulu. Jom kita review. Kita mulakan dengan ruang yang awal ni, ruang depan rumah ni. Ni memang agak nostalgia. Dulu kalau main bola dekat depan ni, kita main bola lah. Yang pagar ni adalah tiang gol. Alamak dah gaduh. Tiang gol. Dan setiap kali main tu akan kena tingkap ni. Akan kena tingkap ni. Ni antara pelakon-pelakon dia lah dulu. Masa kecil-kecil. Dia yang tingkap ni, bila kena tingkap, arwah atuk akan bising dekat luar. Dan keluar rumah dah akan marah lah kita orang. Itu adalah antara benda-benda yang takkan lupa. Dan ni lampu ni kadang tak menyala, kadang menyala. Macam-macam permainan lah dekat luar ni. Sepupu-sepupu dulu kita main bola panjang, kita main badminton pun ada, bola sepak pun ada dekat sini. Okay, itu yang pertama. Kat luar ni dulu ada longkang, tapi longkang dah ditutup dah. Dekat sini longkang. Ini tu longkang. Okay, longkang ni dulu kita main kereta dash. Kereta dash kita main. Ada juga kita main apa tu, kalau hujan kita akan main sampan kat sini. Dan sekarang ni dah anak-anak pula yang datang kat rumah ni. Sebab sekarang ni rumah ni adik duduk. Dah tak adalah memori-memori dulu tu. Memori je lah yang ada. Okay, ni adalah owner dia. Owner yang duduk rumah ni sekarang. Dia garang sikit. Okay, tu longkang. Okay, ni atap pun ada kedangan-kedangan kat atap ni. Ya, itu ni atap ni biasa kalau main badminton, bola akan sangkut dekat atap ni lah. Jenuh lah nak buat turun. Biasanya kalau dah jatuh kat atas memang tak buat turun lah. Okay, kita pergi dekat sini kat bahagian luar ni. Bahagian luar ni adalah ni adalah bilik air luar. Bilik air luar ni biasa arwah atuk mandi kat sini lah. Abah dulu pun mandi kat sini. Pagi-pagi subuh-subuh mandi kat sini. Sekarang dah tak digunakan. Ni ada kolam dekat sini. Kadang-kadang kita letak ikan kat sini. Ni semua memori-memori lama lah kan. Kalau tandas dekat luar penuh tu, kita akan mandi kat luar lah. Kemudian kat sini, ini adalah tempat dulu ada tempayan kat sini. Kalau ada kenduri, ada ramai-ramai datang, ini adalah tempat untuk kita basuh pinggan. Ini pun dulu tak ada ni. Kita basuh pinggan kat sini, kita masak dekat sini. Kalau ada jamuan makcik-makcik, anak saudara semua akan berkumpul dekat sini. Biasanya basuh pinggan dan masak lah kat sini. Banyaklah. Dan setiap pagi masa arwah nenek ada dulu kan, dekat ni, dekat ruangan ni lah. Kalau kita yang budak-budak ni, biasa waktu tu tidur lah. Tapi pagi-pagi lagi, awal pagi kita akan dengar bunyi lesung batu. Sebab arwah nenek buat nasi goreng. Dia bahan nak buat nasi goreng. Inilah adalah biliknya. Kat biliknya. Okay, kemudian kita pergi dekat bahagian belah sini pula. Ni dulu semua tak ada, tak banyak sangat rumah kat sini. Rumah baru. Okay, lepas tu kita pergi kat sini. Ni pokok mangga dah lama lah, pokok mangga. Lepas tu dekat ruangan sini, yang dulu arwah atuk ada letak burung kat sini. Letak burung kat atas ni. Burung lah. Kita sangkut-sangkut burung kan. Orang-orang dulu memang macam tu. Lepas tu ni pakcik, dekat bahagian belakang ni ada pokok belimbing dan sebagainya. Ini pun tempat yang strategik untuk kita masak lah. Bila ada banyak benda-benda yang perlukan masakan luar, dan kita akan masak dekat luar ni.
Dulu ada juga reban-reban ayam dekat belakang ni. Reban ayam. Ni budak ni nombor 2. Biasalah nombor 2 pelik sikit dah. Belakang ni patut ada gantung burung juga. Okay, dekat sini tempat kita main biasa main badminton juga. Badminton kita main macam-macam lah. Tak ingat dah main apa. Banyak sangat permainan yang kita main masa budak kecil dulu. Memori-memori yang dah semakin dilupakan. Bukan dilupakan lah, dia lupa selaras dengan masa yang berlalu. Okay, masa kecil juga kita akan jadikan tempat ni, pintu depan ni, dan untuk keluar, dan kita akan pusing untuk main kejar-kejar sampai pintu belakang. Dan pintu depan masuk pintu belakang, situlah kita akan masuk ke pintu belakang tu. Banyak slipper kat situ. Dulu pun nenek ada jual aiskrim, dan orang biasa ketuk dekat belakang dia lah untuk beli aiskrim. Dan kalau ada orang yang datang untuk merawat pun sama, dia akan parking dekat bahagian depan ni atau bahagian sini, dan nenek akan bawa orang tu pergi dekat bahagian dapur ni lah untuk buat rawatan. Dulu dia ada merawat orang kat belakang ni. Sebab dulu memang ramai orang datang rumah nenek, dan setiap kali datang tu arwah nenek akan jamu mereka dengan makanan. Dan begitulah sama juga dengan apa yang diteruskan oleh mak dan juga adik-adik mak yang lain. Kalau ada tamu datang, dia akan jamu dengan makanan yang menyelerakan. Okay, boleh tengok budak-budak ni. Nampak ni, budak-budak nampak lari-lari ni kan. Anak-anak ni. Ni dulu adalah kawasan kita lari juga. Bermula daripada depan, kemudian kita lari ke belakang. Sama sebiji macam ni. Dulu rasa okey je kan, tapi kena marah lah. Di sini seorang dalam tu panjat, lepas tu sampai siapa dapat tangkap dan dia menang lah. Ramai-ramai tu siapa yang paling pailang? Ni cucu sulung. Ni cucu sulung. Ni yang paling nakal sekali. Dulu ni paling nakal sekali. Ni semua ni budak-budak yang ni ada sejarah-sejarah hitam dekat rumah ni. Kita perlu rekodkan dalam video ni. Semua nakal-nakal semua ni. Tapi itulah, antara ramai 3 orang ni masih bujang lagi. Tak pasti kenapa. Rasa budak boleh PM kat bawah. Tuan boleh tengok tu, perhimpunan budak-budak bujang. Okay, satu lagi sebelum saya terlupa, dekat belakang ni dulu ada bangsal. Bangsal atuk dulu. Bangsal tu ada atuk punya basikal, atuk gantung. Ada juga almari-almari peralatan rumah, bertukang dan sebagainya dekat belakang ni lah. Dekat kawasan ni ada bangsal. Bangsal atuk dulu. Sekarang dah tak ada lapang. Dulu arwah atuk semua letak barang-barang dekat luar ni. Kita tak letak store dekat rumah, tak luar, dekat luar ni lah. Okay, satu lagi dekat bahagian sini kan, ni tempat kita mancing dulu. Saya tak suka mancing, abang-abang adik-adik lain yang mancing kat sini. Dan juga kawasan ni juga ada banyak pokok-pokok pandan, dan pokok pandan tu kita cari king ataupun cari makbon. Kat kawasan-kawasan sini lah dulu. Kawasan ni makbon, king, dan kita masuk dalam kotak keset tu, dan kita letak daun pandan dalam tu untuk kita bagi makan. Kemudian bila selesai masa kita akan lawan lah. Kawasan-kawasan ni pun dulu ada pokok pandan kalau tak silap. Dan bila kita dapat king dan makbon tu, kita akan simpan lah. Makbon ni yang besar lah kita ambil. Kalau king tu kita tengok taring dia. Itu benda-benda kecil yang tak tahu budak sekarang tahu ke tak. Saya tak tahu kot. Anak saya pun tak tahu benda tu. Tapi itulah, itu semua kenangan lama daripada kita kecil sampai sebesar ini. Dan kembali balik pada rumah ni. Kebetulan pada hari ni sepupu kahwin dekat rumah belakang kan. Jadi kita cuba mengembalikan sejarah lama lah, dan rekodkan dalam video, sebab akan datang mungkin memori tu pun dah makin dilupakan. Dan begitulah kehidupan suatu yang dulunya kita bersama, kita selalu berjumpa, tapi bila lama kelamaan benda tu semakin membesar dan kita berada di environment yang berlainan pula. Kita berada dalam kehidupan yang baru, tidak seperti mana yang dahulu. Tapi kehidupan kita ada hari ini adalah dibentukkan oleh kehidupan kita yang lalu. Bagaimana peribadi kita, akhlak kita,
semuanya terkesan daripada apa yang kita alami pada masa yang lama dahulu. Okey, setakat itu je video pada kali ni. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.